Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Syaizan daripada Kuala Malaysia Hospital Setapak. Hari ini saya ingin membuat perkongsian berkenaan dengan tailbone pain. Coccydynia atau tailbone pain ini adalah kesakitan pada tulang ekor, tulang yang hujung sekali dekat tulang belakang tu. Okey, tulang ekor ini merupakan tempat di mana otot-otot pangkal rahim dan otot yang kawal buang air besar melekat dekat situ. So kadang-kadang dia boleh jadi radang. Beberapa faktor yang boleh menyumbangkan terhadap kejadian masalah ini. Yang pertama adalah sama ada pesakit itu pernah jatuh. Kalau pernah jatuh, ada kemungkinan tulang ekor yang hujung tu boleh patah, fracture ataupun dislocate, lari daripada kedudukan. Untuk obesity, biasanya pesakit-pesakit dia akan duduk di atas tulang koksik tu disebabkan oleh faktor limitasi perut besar ke yang menghalang kan, dia duduk atas tulang ekor tu yang menyebabkan kesakitan. Faktor yang ketiga adalah macam biasa saya selalu kupas dalam video-video sebelumnya, kedudukan tempat kerja yang ergonomik adalah penting kerana kalau duduk dengan cara tak betul atas kerusi yang keras boleh menyebabkan kejadian sakit pada tulang ekor. Antara kaedah-kaedah rawatan yang boleh diberikan, yang pertama adalah ubat, fisioterapi untuk kurangkan kesakitan. Kita nasihatkan pesakit-pesakit yang ada sakit pada tulang ekor untuk duduk di atas kerusi yang lembut. Kalau boleh dapatkan donat. Donat tu letak atas kerusi, duduk atas donat tu supaya kita tak ada penekanan pada tulang ekor. Kita juga sarankan pesakit-pesakit yang ada tailbone pain untuk menjalani pelvic floor exercise ataupun exercise yang menguatkan otot-otot pangkal rahim. Dan yang last sekali adalah untuk menjaga posture kita. Kita kena sentiasa berada dalam keadaan posture yang terbaik untuk kesejahteraan tulang belakang.